عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا سعد، يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد، وردنا يوم النشور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. عليم سري وأخفى، مستجيب دعواتي، ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحات. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. والصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور، أحمد هادي محمد صاحب الوجه المنير. الله يا نبي سلام عليك، يا
Ada bagus. Ada sini. Amin. Ada biru. Gue gua. Di sini gue gua. Hah? Di tengah aja ya. Coba. Nah, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. والصلاة والسلام على سيد السادات
أفضل الكائنات، أطيب الموجودات، أحسن المخلوقات، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، المبعوث رحمة للعالمين، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله, segala puja, segala puji selama-lamanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah kurnia, rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, silih berganti, yang tiada penghujungnya, tiada akhir, diberikan kepada kita hamba-Nya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berterusan. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Dalam keadaan kita merasa mudah untuk kita ini bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sahaja daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Maknanya tak ramai bersyukur, sedangkan nikmat ini terlalu banyak. Adanya kita pada hari ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri nyawa dan kehidupan, masih lagi hidup sampai ke hari ini. Ini hari apa ni? Hari Jumaat. Lagi hari cuti ni. Hari Arafah. Hari Arafah. Pergi lain tak cuti. Pergi Terengganu saja cuti. Bila mana diberikan cuti pada hari Arafah, baru kita tahu bahawa hari Arafah ini hari yang penting, hari yang istimewa. Bila mana hari yang begitu istimewa, hari yang begitu penting, maka diberikan cuti. Ada cuti hari raya, raya puasa, raya haji, raya agama bangsa tentu diberikan cuti. Ada hari kemerdekaan, ada hari Malaysia. Ini hari-hari penting dalam kehidupan kita yang berada di Malaysia. Sabit dengan kita duduk Terengganu, kita tahu satu lagi hari yang istimewa, hari yang penting, namanya adalah hari Arafah. Boleh jadi sebelum daripada ini kita disebut Arafah, sampai tarikh Arafah pun kita tak tahu.
sabit dengan cuti ini orang tahu punya hari Arafah ini dia mari sehari sebelum daripada hari raya haji. Ramai dari kalangan kita biasa menghadiri kelas umrah dan juga haji. Hari time kursus umrah, kursus haji, ingatlah hari Arafah ni tinggal lama-lama lupa. Siapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya rezeki untuk menunaikan ibadah haji, mungkin lekat dalam kepala dia. Oh, hari Arafah ni rupanya sebelum masuk kepada raya haji itu, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Adapun bagi orang yang belum sempat menunaikan ibadah haji, waktu mari kelas ingatlah. Lepas 3 bulan, lepas 3 tahun lupa dah, Ustaz dah ingat. Nah, kecuali boleh jadi dia pergi umrah. Tapi umrah kita hanya buat perkara-perkara yang kita kata terhad, terbatas, berbeza dengan ibadah haji. Yang belum sempat menunaikan umrah, kita berada pada hari Arafah, hari yang disebut oleh Nabi SAW dengan pelbagai keistimewaan, pelbagai kelebihan. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, apa kata Nabi? Dihapuskan dosanya. Ibadah yang lain kalau kita tengok, bila mana kita buat satu-satu ibadah, dihapuskan dosanya macam mana? Yang telah lalu. Akan datang tak kira lagi. Kecuali ibadah apa? Ibadah puasa, dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya apa yang telah lalu. Adapun pada hari Arafah ini nak menunjukkan kepada kita besarnya hari Arafah. Besarnya hari Arafah. Orang yang berpuasa pada hari Arafah diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang kemudian. Jadi bila mana kita baca hadis Nabi SAW melihat ganjaran-ganjaran yang besar seumpama itu, fahamlah kita bahawa hari Arafah adalah hari yang cukup istimewa. Hari yang cukup besar. Hari yang penuh makna dalam agama kita, agama Islam. Itu tak kira lagi fadilat yang lain. Fadilat bila mana orang yang buat ibadah haji dia akan duduk di Arafah. Rukun yang utama adalah duduk di Arafah walaupun seketika. Dia sakit, dia dogok, dia letih, kena tetap dia itu kena berada di Arafah, wukuf di Arafah. Atau orang sakit dia bawa mari dengan van, dengan ambulans, mari duduk sekejap. Apatah lagi kalau dah orang yang sihat, segar balik. Tahun lepas orang yang menunaikan ibadah haji di Arafah berpeluh berjeruk. Sebab apa? Panas. Tahun ni pun lebih kurang sama lah. Kita hanya tak beza mana. 10 tahun, 20 tahun dia akan beralih. Daripada panas pergi ke sejuk. Tapi tahun lepas panas. Tengok seorang-seorang lakinya, orang lelaki pakai berpeluh jeruk sekali ni. Habis basuh kain ihram yang ada. Itu baru orang lelaki. Macam mana pula orang perempuan? Macam mana pula dengan orang perempuan? Ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang menunaikan ibadah haji. Hari Arafah ini hari yang dimustajabkan doa. Membaca sirah Nabi SAW, para sahabat menceritakan Nabi
selepas daripada menyampaikan khutbah. Selesai menyampaikan khutbah, Nabi bergerak ke satu tempat dan Nabi berdoa. Dan Nabi tak berhenti berdoa melainkan selepas selesai sehingga masuknya waktu maghrib. Lamanya Nabi SAW berdoa. Khutbah ni waktu mana? Nanti kita akan ceritakan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari, Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Hadis yang sahih. Yang diambil daripada Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana seorang lelaki bertanya kepada Sayyidina Umar. Dan orang lelaki ini datang daripada kaum Yahudi. Ternyata orang ini merupakan orang yang alim, orang yang cerdik, orang yang tahu tentang kitab. Kita pun sedia maklum bahawa bila mana Islam, Rasulullah SAW datang ke Mekah, kemudiannya ke Madinah. Di Madinah ada kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang menerima kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan di dalam kitab ini menceritakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Yahudi ini bertanya kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Yang boleh kita faham daripada hadis ini, maknanya apa? Maknanya pertanyaan ini berlaku selepas daripada kematian, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Umar Al-Khattab pada ketika itu telah menjadi seorang Amirul Mukminin. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun. Umar Al-Khattab menjadi khalifah selama 12 tahun. 12 tahun. Tapi Yahudi ini bertanya, terdapat satu ayat dalam kitab kamu yang diturunkan kepada kami orang Yahudi. Terdapat satu ayat dalam kitab kamu yang kalaulah diturunkan ayat ini kepada kami orang Yahudi, sudah pasti kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan kami, kata orang Yahudi. Ada satu ayat dalam Al-Quran, kalau ayat ini turun kepada kaum Yahudi, bangsa Yahudi, kami akan jadikan hari ini sebagai hari kami. Lalu Umar menyebut, aku tahu ayat yang kamu maksud. Aku tahu ayat yang kamu maksudkan itu. Lalu dibaca oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ayat daripada surah Al-Maidah, ayat yang ke-31. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat yang biasa kita dengar. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini, kata Allah, aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan aku telah mencukupkan nikmatku kepada kamu. Dan aku rela Islam itu menjadi agama kamu. Maka sesiapa yang terpaksa sama ada kerana kelaparan, sehingga menyebabkan dia terpaksa memakan perkara-perkara yang haram, sedangkan ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, dia nak buat benda itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengkasihani.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ibu ayah yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kita kepada Hajjatul Wada. Nabi SAW, berapa kali Nabi menunaikan ibadah haji? Berapa kali? Sekali saja. Sebelum daripada itu, ada beberapa percubaan untuk Nabi pergi menunaikan ibadah haji, tetapi ada masalah. Berlaku sekatan, berlaku perjanjian, sehingga akhirnya Nabi SAW berjaya menunaikan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijrah. Tahun yang terakhir. Tahun yang ke-10 Hijrah. Tidak lama selepas daripada itu, Nabi SAW dipanggil oleh Allah, dijemput kembali oleh Allah, bertemu dengan kekasihnya fi rafiqil a'la, pada langit yang tertinggi. Diwafatkan, dimatikan. Nabi SAW meninggal dunia selepas daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Dalam peristiwa Hajjatul Wada' ini, Nabi SAW telah menyampaikan satu khutbah. Disebut sebagai haji itu juga disebut sebagai Hajjatul Wada'. Khutbah ini juga disebut sebagai Khutbatul Wada', khutbah selamat tinggal. Nabi SAW menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Itulah yang pertama dan itulah yang terakhir. Walaupun Nabi SAW buat haji sekali sahaja, tetapi menarik bila mana kita tengok ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam pada hari ini macam-macam cara. Kita mazhab Syafi'i dengan cara kita, mazhab Maliki dengan cara mereka, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, itu belum kira lagi mazhab-mazhab yang lain. Syiah juga menunaikan ibadah haji. Sedangkan Nabi SAW menunaikan ibadah haji sekali sahaja. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi, ambillah daripadaku sebagaimana aku melakukan ibadah haji. Apatah lagi pada hari ini, tuan-tuan. Kalau ikutkan ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW itu, perjalanannya, pergerakannya ada sedikit berbeza dengan apa yang kita buat hari ini. Ada sebab lah. Sebab tu nak kena tahu yang ini rukun, yang ini wajib, yang ini sunat. Apatah lagi pada hari ini, zaman hari itu mungkin kita kira puluh ribu orang menunaikan ibadah haji, mengikuti Rasulullah SAW. Hari ini berapa orang menunaikan ibadah haji? Hampir-hampir 2 juta sekarang. 1.5 juta. 1.5 juta tu mungkin yang berdaftar. Yang dapat kota. Nah, mari daripada sebahagian negara yang lain. Negara kita pun ada juga, tak ada kota pun nak pergi juga. Nak pergi sendiri-sendiri ada masalah. Tapi kalau nak pergi bawa orang, bahaya. Nak menunaikan ibadah haji ini, syarat yang utamanya adalah maknanya kita ada wal hajja, maknanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman istata'a ilaihi sabila, sesiapa yang mampu ini duit, perjalanan selamat. Duit bukan setakat untuk dia pergi, untuk ahli keluarga dia yang berada di kampung halaman, perjalanan yang selamat. Maksud hari ini adalah permit kota. Itu juga dianggap sebagai kemampuan. Selagi mana tak dapat dengan cara yang sah, cara yang legal ni, maknanya tak mampu lagi. Nampak? Petang lagi kos haji semakin meningkat. Berapa dah ni? Banyak tapi sangat. Hani B10, hani B40, hani macam-macam roti lah kita.
banyak sangat lah. Orang ni pergi dengan harga ni, orang ni pergi dengan harga ni. Tahu tidak? Kalau dulu tahu maknanya package satu harga je. Dia rasa nak selesa sikit, rasa nak relax sikit, ambil package yang mahal. Jadi macam-macam harga. Ada orang ni pergi dengan harga 18, orang ni pergi harga dengan 30. Ada lagi 18 ni. Ada dah. Ha? Ada. Dia punya 30. Ha? Rayuan. Rayuan pun, kalau rayuan kena harga package ada. Nabi SAW menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup pada tahun yang ke-10. Itu yang pertama, itu yang terakhir. Nabi menyampaikan satu khutbah dinamakan sebagai khutbatul wada, khutbah selamat tinggal. Kenapa? Selepas daripada itu Nabi sakit, Nabi kering, Nabi tenat, yang akhirnya membawa kepada kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam haji ini Nabi memberikan pesanan-pesanan yang begitu banyak. Kalau kita pergi ke masjid, kita pergi ada khutbatul wada, pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa ini Nabi menerima, ada pandangan ulama mufassir yang menyebutkan ia merupakan ayat yang terakhir dari sudut hukum. Tapi di sana ada lagi ayat yang terakhir selepas daripada itu, sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia tidak menyentuh tentang hukum hakam yang berkaitan dengan agama. Rukun Islam yang kita percaya, yang pertama apa dia? Mengucap syahadat. Kemudian sembahyang. Kemudian puasa. Kemudian zakat. Boleh jadi zakat dulu, baru puasa. Kemudian haji. Kemuncaknya adalah ibadah haji. Orang yang dalam hidup dia mengucap kalimah syahadah, dia sembahyang, dia puasa, dia bayar zakat, dia buat ibadah haji, maka sempurnalah Islam. Sebut ibadah haji kita akan sebut liman istata'a ilaihi sabila, sesiapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun bagi yang tak mampu, tidak berdosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ini sebagaimana kita sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rasa dari sudut logiknya kita kata fikir kita nak makan dia nak tanda ada. Nak bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku kata Allah sama seperti mana yang hamba-Ku sangkakan. Kalau kita bersangka baik pada Allah, apatah lagi di hari Arafah ini. Hari apa hari ini kemarin? Arafah. Sebab kita hari ini lah. Di Saudi kemarin. Nanti kita bicarakan. Bagi orang yang belum sempat menunaikan ibadah haji, bersangka baik kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku, Ya Allah. Ya Allah, berilah kepadaku kemudahan, kesihatan. Kemudahan dari sudut apa? Maknanya nak mohon nak pergi buat haji, mudah. Kemudahan dari sudut wang ringgit, Allah Ta'ala berikan kemudahan. Kemudahan segala-galanya sehingga kita ini dapat menunaikan ibadah haji. Bersangka baik kepada Allah. Kalau daripada awal lagi kirim pada hai tak usah. Pada tengok kat YouTube je, dan tengok orang pergi tengok apa TV. Nah, TV hijrah buat live. Orang gerak daripada setempat ke setempat lain. Tengok dalam Facebook orang gerak daripada tempat. Pada tengok kita bersangka baik dengan Allah. Yang kita sebut Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini memeluk Islam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tapi dia tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan kita tak boleh kata dia sebagai seorang sahabat sebab dia tak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risalah Islam sampai ke Yaman.
Yaman di bawah ini, Mekah sini. Jauh perjalanan. Nabi pesan kepada para sahabat, antaranya Umar Al-Khattab, wahai Umar, nanti kamu carilah seorang lelaki, seorang pemuda yang datang jauh daripada Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Dia ni orang biasanya, orang Yaman ni biasanya gelap. Orang Yaman biasanya gelap. Nak jumpa orang Arab putih kena pergi cari sebelah-sebelah Syria, sebelah-sebelah Palestin, sebelah-sebelah atas tu boleh lah cari cerah. Ada pun orang balik kau bawah. Sebab apa? Sebab duduk tengah padang pasir. Ada juga. Tapi biasa baliknya hak gelap-gelap. Sebut saja orang Arab Saudi. Tapi kalau dia duduk bawah-bawah tu memang dia gelap. Coba saya belah atas, sebelah utara. Carilah Uwais Al-Qarni. Kerana apa? Dan mintalah kalau kamu berjumpa dengan dia, mintalah dia ini berdoa untuk kamu. Siapa Umar Al-Khattab ni? Mubasysyar bil jannah, yang dijanjikan syurga oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hebat Umar Al-Khattab ini. Dalam keadaan hebat begitu, Nabi minta kepada para sahabat, termasuk Umar Al-Khattab, kalau jumpa Uwais Al-Qarni, minta Uwais Al-Qarni ini tolong doa untuk kamu. Sebab apa? Dia ni orang yang saleh. Dia ni orang yang namanya orang di dunia ni tak kenal. Tak ada seorang kenal siapa dia Uwais Al-Qarni. Kalau Nabi tak sebut, tak ada orang kenal. Tapi namanya disebut-sebut di laung-laung, dikenali oleh langit yang tertinggi di kalangan malaikat. Subuh dia di kalangan malaikat. Sampai tahap doa dia tak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Uwais ni miskin. Uwais ni orang susah. Uwais ni bukannya orang berharta. Sebab dia tak dapat dijumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana dia ada mak ayah yang uzur. Dia tak boleh nak tinggal mak ayah dia. Hatta bila mana dia pergi buat ibadah haji pun dipikul mak dia. Dipikul. Zaman tak ada kenderaan, zaman susah. Nak beli kuda, nak beli kedai kena ada piti. Tak ada piti. Orang susah. Itu disebut dalam Al-Quran, min kulli fajjin amik. Kepada haji ni semua orang datang daripada syuruk yang paling dalam sekalipun orang akan bersangka baik kepada Allah. Allah Ta'ala akan mempermudahkan perjalanan. Bersangka baik. Kita ada orang yang kata kena bersangka positif. Ada positive thinking, maknanya sentiasa bersangka baik pada Allah. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan. Tahun ni ada satu kisah. Tahun ni lah, ada seorang jemaah haji datang daripada Libya. Kebetulannya namanya sama dengan Muammar Qaddafi. Siapa dia Muammar Qaddafi ni? Presiden Libya yang digulingkan. Dia orang heret, dia orang jumpa dia dalam tengah padang pasir, dalam bawah tanah, orang heret dia, akhirnya orang bunuh dia. Seorang diktator. Jika mana berlaku Arab Spring hari itu. Muammar Qaddafi salah seorang. Saddam Hussein, Muammar Qaddafi, Husni Mubarak, nama yang ini disebut sebagai pemimpin yang berkuku besi. Diktator. Rakyat tak suka, rakyat benci pada pemimpin macam ni. Kebetulan namanya Qaddafi. Qaddafi ni mati dah. Tapi tak tahu macam mana tiba-tiba jadi masalah di airport. Orang airport tak benar dia naik kapal terbang. Sebab sabit nama dia Muammar Qaddafi. Sabit nama dia Muammar Qaddafi, orang airport immigration tak bagi dia naik kapal terbang. Dia nak gimana? Dia nak pergi menunaikan ibadah haji. Bila mana kena tahan ni, nak kena soal siasat begitu begini, sampai waktu berlepas, kapal terbang kena berlepas. Walaupun penumpang itu tak cukup lagi, sebab dia kena tahan. Bila mana kapal terbang berlepas, sampai tengah jalan kapal terbang kosong, kena patah balik. Patah balik. Ini boleh tengok dalam Facebook.
Dia cuma bahasa Melayu pun ada dah. Malaysia kan? Bukan. Orang negara. Nah, kapal terbang kena patah balik. Orang Arab. Baiki kapal terbang. Berlepas pulak sekali lagi kapal terbang. Berlepas pulak sekali lagi. Tak boleh pergi juga. Tak boleh pergi juga. Pilot kata ada benda tak kena. Captain dia kata ada benda tak kena ni. Kena patah balik. Siapa yang tinggal? Kata ada seorang tinggal. Namanya Muammar Qaddafi. Patah balik kali kedua, mendarat kali kedua. Ambil Muammar Qaddafi ni letak dalam perut kapal terbang. Terbang boleh ada sampai ke Mekah. Maknanya 2 kali manusia cuba nak sekat dia. Dia siapa dia? Muammar Qaddafi ni kita tak tahu siapa dia. Dia orang biasa je, tak tahu kenal. Dia selama ni kita tak pernah kenal ni pun. Tapi kerana viral ni orang tahu, oh rupanya dia ni 2 kali dah migration sekat dengan naik kapal terbang. 2 kali dah kapal terbang dia berlepas. Tak boleh. Ambil dia seorang. Mana balik ada terbang, tak rosok sikit. Tak ada kata terhempah ke apa ke tak. Alhamdulillah sampai dia. Ni nak sebutnya, kalaulah seluruh manusia berusaha untuk nak menafikan kehendak Allah, tak akan berlaku. Kita baca dalam surah apa? Surah Yasin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi tuan-tuan, kembali balik, maknanya kalaulah kita rasa kita ini tak mampu dengan keadaan kesihatan kita, kedudukan keuangan kita dengan kotak, Ustaz saya masuk daftar haji lambat dah Ustaz. Ingat-ingatkan itu bukan kau haji pakai daftar lalu tak. Punya kena masuk PT dulu. Kita ingat ada kau haji boleh pergi lalu. Ni umur 40 baru tu. Nah, masa-masa PT kata Allah lambat lagi kata. Saya daftar dulu pun patutnya 2035. Itu cerita daftar awal dulu tahun 2007 2008. Q kita 2035. Dan kalau dia daftar tahun ni, baru daftar tahun ni, tak tahulah 20 berapa. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baik. Mana tahu bapak ada jabatan petua tiba-tiba. Boleh jadi tak jabatan petua? Boleh jadi. Boleh jadi dia dapat dia kata apa? Jemputan daripada kerajaan Arab Saudi. Kata imam-imam sekali nak panggil imam-imam sekali begini kata. Berapa ramai imam ada negeri ni? Kerajaan Arab Saudi dipanggil apa? Kalau sebut Haifura dah kota dia, kota kedutaan, kota kerajaan. Kata dia nak sponsor sekali imam-imam bila-bila negeri ni bagaimana tu boleh jadi. Jadi bersangka baik kepada Allah Subhanahu. Jadi pada hari Nabi SAW menunaikan ibadah haji itu pada 9 Zulhijjah, Nabi menyampaikan satu khutbah. Di dalamnya Nabi membacakan ayat Al-Yawma akmaltu lakum. Hari ini kata Allah, aku telah menyempurnakan bagimu agama kamu. Selesai Nabi menunaikan ibadah haji yang merupakan kemuncak kepada agama ini, rukun Islam. Allah Ta'ala menurunkan ayat hari ini selesai dan tujuan Allah Ta'ala mengutuskan Rasulullah SAW li'allimakum, untuk mengajarkan kepada kamu, untuk Nabi ini membacakan ayat-ayat Al-Quran, untuk Nabi SAW menyampaikan apa yang diamanahkan, diberikan kepadanya oleh Allah. Tugasan Nabi SAW telah selesai. Agama ini sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Ta'ala kata, hari ini agama ini telah bersempurna. Lengkap. Sampai Z. Semua yang kamu nak tahu tentang agama telah pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sempurnanya agama ini, maka cukuplah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Hanya nikmat yang paling besar adalah agama.
Dunia ini mungkin kita tak rasa nilainya agama yang kita miliki. Ramai orang tak rasa nilai agama yang dianuti, dipegang pada hari ini. Masuk saja alam yang lain, pasti kita akan merasa. Nabi SAW sebut, walaupun mudah untuk kita dengar, Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dia memasuki syurga Allah. Lafaz yang kita bawa ini la ilaha illallah adalah nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Kalimah inilah yang akan membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah agar kita ini masukkan ke dalam syurga dengan cara yang paling cepat, paling mudah, paling ringan. Hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Namun boleh jadi biduna hisab terus. Itu dalam hari Arafah ini kita akan jumpa nanti hadis Nabi SAW, tidak ada hari yang Allah Taala paling banyak Allah Taala membebaskan hamba-Nya daripada api neraka adalah pada hari Arafah. Ini kelebihan yang ada pada hari Arafah. Itu kaum Yahudi ini beritahu, kalaulah ayat ini turun kepada kami, nescaya kami akan menjadikannya sebagai hari raya kepada kami. Dan nanti kita akan sebutkan, hari Arafah adalah hari raya. Hari Arafah ini bermula pada subuh Arafah, hari Arafah, kita telah boleh bertakbir. Bermula subuh. Kita akan kelas bermula subuh pada hari Arafah, kita telah dibenarkan, maknanya bertakbir. Ini bagi orang yang berada yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun mereka di sana sentiasa bertakbir. Labbaik Allahumma labbaik. Sepanjang masa. Pada hari Arafah, pada ketika Nabi SAW menunaikan ibadah hajinya yang pertama dan terakhir itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, sesungguhnya aku mengetahui hari, tempat yang telah diturunkan ayat ini, yaitu ketika mana Nabi SAW berada di Padang Arafah, yaitu pada hari Jumaat. Pada tahun ini pun sebenarnya orang mengharapkan kita berjumpa dengan Hajjul Akbar. Hajjul Akbar ni apa dia? Hari Arafah yang berlaku pada hari Jumaat. Jadi kita kira Haji Akbar lah. Selain daripada hari Jumaat, itu hari yang dimuliakan, hari raya setiap minggu perayaan kita adalah hari Jumaat. Nabi SAW sendiri hari Arafahnya jatuh pada hari Jumaat, sebab itu disebut sebagai Hajjul Akbar. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya nilai hari Arafah bila mana kita membaca Al-Quranul Karim, bila mana kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, bila mana kita membaca sirah Nabi SAW. Hari Arafah mengingatkan kita kepada ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah Ta'ala rida Islam ini menjadi agama kita, menjadi agama anutan, kepercayaan, pegangan dalam kehidupan kita. Sempurna agama ini berlaku pada hari Arafah. Agama ini sempurna. Carilah kalau ada orang nak cari kekurangan yang ada dalam agama ini, tidak agama sama sekali.
Sama sekali tidak ada perbedaan. Kalau dulu ada orientalis. Orientalis ni apa? Orang putih. Orang Eropah, orang Barat. Nah, yang mereka ini mengkaji Islam, nak cari kelemahan Islam kat mana. Mereka tomah macam-macam. Mereka kata Nabi ini Quran bukan turunnya daripada Allah. Sebaliknya dia pergi jumpa dengan guru begitu, dia pergi jumpa dengan orang alim di sini. Caranya ketika mana Nabi berjumpa dengan Buhairah di Syam pada usianya 7 tahun. Waktu itu Nabi ambil Al-Quran daripada Buhairah. Buhairah ini seorang pendeta, seorang rahib, Ahlul Kitab. Macam mana seorang kanak-kanak yang usia 7 tahun lepas berapa tahun? Lepas 33 tahun baru dia cerita tentang Quran yang diambil daripada Buhairah. Ini rekaat Tuhman orientalis. Mereka kaji tentang Nabi SAW. Tiba-tiba mereka mendapati bahawa Nabi SAW ini mempunyai isteri yang ramai. Sedangkan umatnya dibataskan setakat 4 orang saja yang lelaki. Maka mereka buat tomahan bahawa Nabi SAW ni seorang kaki perempuan, punya nafsu yang tinggi. Tiba-tiba bila mana kita baca sejarah, akan dapati bahawa sebelum daripada hijrah Nabi SAW, sebelum daripada kewafatan Khadijah bintu Khuwailid, Nabi hanya mempunyai seorang isteri sahaja. Wafat sahaja Khadijah, kemudian berlaku hijrah. Di sana ada keperluan demi keperluan. Ada janda, ada badu, ada kita kata hubungan orang-orang penting daripada kabilah-kabilah penting. Nabi SAW nak menjalinkan hubungan. Maka perkahwinan adalah jalan yang paling efisien, paling berkesan. Kabilah-kabilah tertentu nak rapatkan hubungan, nak jaga kebajikan, nak jaga maslahat, nak jaga macam-macam. Maka jalan perkahwinan adalah jalan yang paling berkesan. Kembali balik, hari Arafah adalah hari perayaan kepada Islam, sebab selain daripada hari Raya Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Kali ini dijelaskan dalam satu hadis daripada Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ahmad. Nabi kata apa? Yaum Arafah, yang kita berada padanya pada ketika ini. Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Hari penyembelihan yang apa? Hari korban. Hari korban ini bermula bila? Esok sampai 3 hari yang selepas daripadanya, kita sebut sebagai ayyam tasyrik. Wa ayyamut tasyrik iduna ahlal Islam wa hunna ayyam aklin wa syurbin. Jadi hari Arafah, hari raya korban dan hari-hari tasyrik itu Nabi SAW menyebut itu adalah hari raya kepada umat Islam. Selama ini kita faham bahawa raya kita raya puasa, raya haji. Termasuk dalam raya haji itu adalah hari Arafah, raya dah sebenarnya. Raya dah sebenarnya. Wa kunna ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk kita makan dan juga minum. Ini bagi orang yang berada di Arafah. Kena beza.
Batu ibadat ini dia berkaitan dengan masa. Dia berkaitan dengan tempat. Orang nak puasa Arafah. Puasa hari ni pun ke puasa malam? Ha? Boleh tak puasa malam? Ha? Boleh tak masalah. Tapi nak kena faham. Ya? Ibadah yang kita lakukan hari ni sekarang ni pukul berapa ni? Pukul 10 pagi. Pukul berapa sahur ni? Kalau 6 jam lebih kurang 6 jam 7 jam kita dah. Ha? 5 jam. Sana pagi subuh. Dah kita masuk masjid tadi kita sembahyang duha ke sembahyang subuh? Kita sembahyang tahajud masuk masjid tadi. Ha? Kan ada mari-mari. Oleh kerana nak pakai masa Saudi je tak? Kita mari-mari, cikgu ni tak apalah, kita pakai masa Saudi je tak, main tahajud pula. Sebab apa? Tidur baru pukul 4 boleh. Sembahyang ini, ibadah yang kita buat, dia ada peraturan. Dia ada peraturan. Dan fiqh mengiktiraf perbezaan ini. Sana masa dia awal sikit. Sini masa dia lambat sikit. Tak usahkan begitu di zaman para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Bahkan di zaman Nabi pun sudah berlaku. Ahlus Syam memulakan puasa pada hari hadis Jumaat. Mereka puasa awal sehari. Sedangkan Ahlu Makkah, Ahlu Madinah puasa pada hari Sabtu. Beza. Sedangkan Mekah, Madinah dengan Syam berapa jauh bandingan kita? Ya? Itu jauh sangat, tu jauh. Jadi kalau naik kereta boleh sampai, insya-Allah ada pun kita daripada sini boleh sampai dengan kereta. Tak ada masalah, tengok ada orang sampai dengan klisa. Sampai ada klisa. Daripada sini naik klisa ikut darat, pusing. Boleh ada sampai ke naik motor, naik basikal. Tapi jauh tak apa perjalanannya. Jadi bila mana kita bahas bab ibadah begini, nak kena faham bahawa kita di Malaysia ini, baik kita nak puasa, baik kita nak buat ibadah, baik kita nak berdoa apa semua, dia ada sabit dengan masa, tempat, kejadian, peristiwa dan seumpamanya. Orang yang puasa kemarin, puasa 10 awal Zulhijjah itu juga adalah sebahagian amalan yang amat dituntut dalam agama kita. Jadi puasa kemarin dia dapat puasa hari, kami dapat puasa bernama Zulhijjah, tak ada masalah. Dah Arafah kemarin, kita hari ni baru 9 Zulhijjah. Dan 9 Zulhijjah itu dianggap sebagai hari Arafah. Dan waktu mana nak berdoa? Waktu mana nak berdoa? Boleh tak nak berdoa malam? Doa ini dia tidak ada batasan waktu. Doa ini dia tidak ada batasan waktu. Tidak dinafikan doa yang amat mustajab, doa yang digalakkan, amat sangat digalakkan kepada kita untuk berdoa adalah pada hari Arafah. Tuntutan itu menjadi lebih tinggi kepada orang yang berada di Arafah itu sendiri. Orang yang berada di Arafah itu sendiri, mereka berada pada bumi yang barakah, pada masa yang barakah, dalam ibadah yang penuh dengan barakah. Baik itu mereka ini amat dituntut untuk berdoa. Orang yang biasa pergi ibadah haji, sebelum ibadah haji dia masuk kursus haji 1, 2, 3, 4, 5, berapa minggu kursus ibadah haji? 12 minggu kalau 3-4 bulan juga setiap minggu lah. Hari Jumaat ke hari Sabtu dia buat kan. Ini sampai 3-4 bulan kursus ibadah haji.
Membimbing ibadah haji akan sebut. Kalau ada buku kecil, carilah buku kecil. Simpan daripada hari ini. Ya. Apa sahaja masalah ni terlintas dalam hati. Terlintas dalam kepala kita. Kita ni ada masalah begitu, begini. Sedetail-detail perkara. Tulislah perkara itu dalam kita. Ada orang pesan nak doa. Dia pesan tolong doa untuk dia sekian. Tulislah doa itu. Anak pertama, anak kedua. Anak pertama berbeza dengan anak kedua. Ada masalah dalam anak pertama? Ada masalah. Apa tak ada? Tak ada masalah. Ini jadi babi. Ini jadi dah tidur. Dok sedar dok. Mayang baru sedar dok. Dah tidur. Ini patang lepas sikit. Sedar hilang. Hilang sedar. Tak dekat rumah. Apatah lagi zaman kita. Pada hari ini. Ada masalah. Hidup manusia takkan dapat lari daripada masalah tu, dia masalah. 4 bulan dia buat kursus ibadah haji itu penuh pun dia rupanya. Banyak sangat masalah dalam hidup itu. Dalam hidup kita ini. Sebab kita ini manusia. Kudrat kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Kesihatan kita terbatas. Pandangan mata kita terbatas. Banyak benda yang terbatas. Kita ini muftaqir. Fakir. Sentiasa berhajat kepada Allah. Orang ada bisnes. Kau banyak masalah. Orang tak ada bisnes. Tak ada kerja. Tak ada pendapatan. Itu masalah. Ada bisnes besar. Itu masalah. Orang tak ada bisnes. Tak ada kerja. Mikir makan minum dia je. Ada orang ada bisnes besar. Orang tak bayar lagi. Orang ni minta hutang ni. Atau LOD. Letter optimal. Kau banyak masalah. Orang nak kerja hutang ni. Mari zaman Covid pula macam-macam bisnes tak jadi. Mari zaman hari ni serba-serbi nak pakai mesin belaka. Nah, itu dia masalah. Jadi orang yang amat dituntut untuk berdoa pada hari Arafah adalah orang yang berada di padang Arafah itu sendiri. Hatta kalau dia rasa macam tak tahu dah, tak tahu nak doa apa Ustaz. Jadi doa ni kena faham, doa ni bukan sahaja kita minta. Bahkan zikir kita kepada Allah juga adalah doa. Adalah hadis menceritakan bagaimana orang ni dalam doa dia duduk selawat pada Nabi SAW saja. Tak doa pun. Duduk selawat kepada Nabi. Sedangkan selawat itu adalah doa. Doa kesejahteraan, kebahagiaan baginda Nabi SAW. Dia selawat kepada Nabi SAW. Akan zikir la ilaha illallah wahdah. Itu juga adalah doa. Mendatangkan pahala. Ada cerita para Nabi yang kita baca. Nabi apa yang sakit tu? Nabi Ayub. Oleh kerana Allah Ta'ala beri pada dia nikmat yang begitu banyak. Nabi Ayub sebelum dia sakit, sebelum dia miskin, sebelum dia uzur begitu, macam mana Nabi Ayub ni? Kaya. Nah, anak yang ramai, harta benda banyak. Rumah yang besar. Ini Nabi Ayub. Sehinggalah Allah Ta'ala ujinya dengan penyakit begitu begini. Akhirnya dia menjadi jatuh miskin. Isteri lari, anak-anak lari, tinggal sebatang kara. Sampai dengan kekayaan yang Allah Ta'ala beri, kekuasaan yang Allah Ta'ala beri, kebahagiaan yang Allah Ta'ala beri, dia jadi malu nak minta pada Allah Ta'ala. Dia jadi malu nak minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia ini berada dalam keadaan sakit, berada dalam keadaan uzur. Ada tak orang yang tu? Ada. Tapi hatinya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni macam-macam. Tapi dia berasa segan nak minta pada Allah Ta'ala apa? Hai, main semayang pun zaman muda-muda dulu banyak tinggal pada kuat. Semayang pun orang nampak, puasa betul lagi. Nah, dia jadi rasa malu nak minta pada Allah Ta'ala. Jadi bila dia rasa malu nak minta pada Allah Ta'ala itu, doanya pada Allah penuh dengan pujian kepada Allah.
zikir kepada Allah, dia tak minta apa. Yakin dan percayalah Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya alim, Maha mendengar. Sifatnya Sami', Maha mendengar. Sifatnya Basir, Maha melihat. Sifatnya Latif, halus, pemerhatian, pendengaran. Allah taala ni halus, Maha halus. Kalau kita manusia pun kita kata, oh ini ni jauh tu. Nanti kita dah tahu ayat lagi pada dia, tahu tak? Itu baru manusia. Allah taala jauh daripada dia. Kembali balik, adapun kita yang tidak berada pada padang Arafah berbeza dengan orang yang berada di padang Arafah. Berbeza dengan orang yang berada dalam ibadah haji. Sebab tempat kita berbeza, masa kita berbeza, ibadah kita juga berbeza. Orang yang menjadi tetamu Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak suka melihat tetamunya berada dalam keadaan kelaparan. Maknanya apa? Ibadah haji, jemaah haji, mereka ini disunatkan makan dan minum. Kali ini hari perayaan. Adapun kita yang jauh yang tidak melakukan ibadah haji ini, kita dituntut untuk berpuasa. Kita dituntut untuk memperbanyakkan amal ibadah sama macam mereka. Tetapi di sini kita disunatkan berpuasa. Itu selain daripada cuti hari ini, kita juga digalakkan untuk berpuasa. Dengan pahala yang begitu besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak suka melihat kepada hamba-Nya yang bila mana dia menjadi tetamunya berada di padang Arafah, tiba-tiba berada dalam keadaan lapar dan dahaga. Adapun kita yang berada di jauh ini, disunatkan untuk kita ini berpuasa. Dan perbanyakkanlah doa. Nah, doa kemarin pun tak ada masalah. Kemarin pada di Saudi waktunya itu adalah waktu Arafah. Waktu Arafah di berapa lebih ya? 10 Zuhur. Sehingga subuh kemudian atau orang ada sikit, orang sibuk sikit, orang VIP. Tidak pergi awal-awal, jadi kemudian last minute baru dia pergi. 7 hari bulan baru berangkat. Ada 7 hari bulan berangkat. Orang biasanya kita dah lah. Pergi awal. Kena buat awal sekali belum. Awal sekali dah kira lagi. Balik last sekali. Kalau jadi kat kampung semua tengok orang ni balik nangis orang. Nah, kalau jadi bagi jalan tak apa. Sebab Al-Hajju Arafah. Yang penting dalam ibadah haji ini Arafah. Maknanya beza antara umrah dengan haji adalah haji ini dia ada pertambahan beberapa perkara yang lain. Caranya Al-Wuquh bi Arafah. Bergerak ke Musdalifah. Untuk boleh untuk kontak. Itu ada lagi. Itu pun kalau kita baca nanti pada hukum fiqh satu hal. Lepas tu kadang-kadang kena pegang kepada apa yang jemaah haji kampung kepada kita. Sebab manusia yang terlalu ramai 1.5 juta berada di padang Arafah. Kita mari buat himpunan sini, mari 20,000, 30,000, malah rugi. Nak berjalan payah tak. Cari makan payah. Ni 1.5 juta umat manusia. Tidak ada perhimpunan yang paling besar yang boleh kita lihat pada hari ini melainkan di padang Arafah. 1.5 juta umat manusia berada di satu tempat. Pakaiannya serupa. Tidak ada perbezaan. Kalau dia buat ibadah haji lah. Kalau dia ni petugas, dia ni askar, petugas keselamatan, dia pakai uniform dia. Ada pun orang yang buat ibadah haji, semua sama kata. Dia ni Datuk Seri, Datuk Tan Sri. Dia ni tak ada apa-apa jabatan. Dia ni kerja apa? Sebagai ketua. Dia ni jual tukang kucing siming. Nah, jual tepi jalan. Semua sama kata. Ini di padang Arafah. Nah, orang buat ibadah haji pula dia ada pantang larang.
Dia ada pantang larang. Apa dia pantang larang dia? Ha? Cabut bulu tak boleh. Ni sebelum masuk ihram itu kesesat. Adapun mari dalam keadaan ihram ini nak bercukur tak boleh. Cabut bulu tak boleh. Nak pakai wangi-wangi tak boleh. Ada banyak pantang larang. Rimpung ramai-ramai. Dalam keadaan pakaian yang semua orang tidak ada beza, tidak ada diskriminasi. Kan? Dunia ni, cakapnya dunia ini konsep sama rata, konsep kebebasan, lagi apa lagi? Menawak lagi. Menawak lagi. Mari orang Barat, mari orang Perancis, mari orang UK, pelawak belaka. Kata konsep sama rata. Mari perang di Ukraine, bela habis-habisan. Mari perang di Gaza, buat tak tahu. Menawak belaka manusia. Orang Eropah ada sebahagiannya yang bermati-matian memperjuangkan human right. Apa human right dia? LGBT. Mari hak umat Islam di Palestin, mari hak umat Islam di Uyghur, mari macam-macam. Buat tak tahu. Islam lah agama yang boleh menunjukkan kepada manusia konsep kesamarataan, ya. Walaupun kadang-kadang berlaku juga kezaliman. Tapi di padang Arafah, baik dia ni seorang berapa kali VIP lah. Baik dia ni seorang Datuk Seri, baik dia ni Tan Sri. Harta banyak berjuta-juta, bilion, trilion. Mengarah kena molek token minyak. Trilion. Jauh lebih kaya daripada orang Amerika. Mari Presiden Amerika kat tempat dia pakai bagi meeting pula. Bilion-bilion pula. Kata pelawak tu. Kat negeri tepi dia tu. Ada juga lah baik bagi. Rasa sakit hati dia. Bilion, trilion bagi pada Donald Trump. Islam lah agama yang menunjukkan konsep kesetaraan. 1.5 juta umat kumpul, tak ada beza pun. Adalah beza dengan kawan ni, ada ekon, ada anggur sejuk, ada kurma, ada macam-macam. Mari orang lain, orang Malaysia, dia kata munazam, ya, teratur. Kalau tengok, mari jemaah daripada negara-negara Stan, Pakistan, mari jemaah daripada Afrika, mari jemaah. Ada sebahagian tu tak ada hotel. Ada sebahagian yang tak ada hotel mari. Jadi tidak macam mana? Ha? Tak ada yang tidur ni. Kemah dia, itu, ni. Tak ada hotel. Oh, kita hotel mana? Wah, jalan kaki sekejap je tu. Kena hotel jauh sikit. Tak kita dengan travel agent ni kata. Viral lalu kata. Oh, lumayan aku kena jalan 8 kilo lah. Orang Afrika lah. Orang Afrika boleh gelap ni. Masuklah juga Pakistan, Bangladesh. Pakistan ni kaya sikit. Mari Bangladesh, mari yang daripada apa nama. Sebab situ ada orang-orang Islam, tu Rohingya apa semua. Yang hidup susah. Hidup susah dia biasa dah jalan kaki 2-3 kilometer, 4 kilometer. Benda yang biasa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di hari Arafah, hari raya. Hari istimewa, hari yang begitu besar kelebihan. Sebab itu pada hari ini, walaupun kita tidak berada di padang Arafah, kita digalakkan, kita dituntut untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah. Hari ini dah boleh bertakbir. Hari ini dah boleh bertakbir. Banyakkan berdoa kepada Allah. Berdoa bukan untuk diri kita sahaja. Doalah untuk orang yang dekat dengan kita, orang yang telah mendahului kita, ibu ayah kita, atuk kita. Kenapa? Kerana hari ini adalah hari yang Allah Ta'ala begitu pemurah. Mintalah apa sahaja, Allah Ta'ala kerjanya nak makbulkan sahaja hari.
Yang berada dalam neraka pun Allah Ta'ala bebaskan pada hari ini. Nak menunjukkan kepada kita betapa Allah Ta'ala memuliakan hari Arafah. Sebab apa Allah Ta'ala memuliakan hari Arafah? Adalah cerita-ceritanya seperti mana itu baru kita cerita khutbatul wada yang berkaitan dengan Nabi SAW. Belum lagi kita cerita ibadah haji ini kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebab apa dinamakan ayam tasyrik? Ada hari yang Nabi Ibrahim bermimpi, kemudian hari yang Nabi Ibrahim melakukan ibadah Quran. Cerita-cerita besar yang berlaku di sebalik peristiwa hijrah, peristiwa korban yang sedang kita berada padanya pada hari ini. Saya cukup cakap itu saja dulu untuk pagi ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang dan lemah itu merupakan kelemahan saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La haula wa la quwwata illa billah. Allah